ke residensi hektar dapat peruntukan yang 1 bilion ni? Sebabnya residensi hektar ni tak diisytiharkan terbengkalai. Sebelum ni pernah diisytiharkan projek sakit. Masalah dia sekarang adalah dah lama sangat. Mula-mula sepatutnya siap hujung 2021. Kemudian kami jumpa pemaju cakap pemaju tak pernah pun umumkan yang akan siap hujung 2021. Walaupun ternyata dekat website masa dulu kan, website Rumah WIP ni dia memang akan siap Disember 2021. And then pemaju cakap ikut SMP masing-masing. So SMP saya pun berakhir Mei, berakhir Mei tahun ini. Itu pun selepas lanjutan ya EOT. Kami dilanjutkan, maksudnya macam dalam selepas beberapa tempoh, walaupun drag kan, sepatutnya siap bulan 12 2021, tapi sampai sekarang 2023 dan akhir tahun pun tak siap-siap. Kebanyakan daripada kami tak boleh nak claim LAD sebab diorang dapat lanjutan daripada kerajaan yang kita tak boleh nak claim apa-apa sebab masa dulu tu sebab alasan COVID, so pemaju dapat lah. So masalah sekarang ni bila diorang dah dapat EOT 2 kali pun tarikh tu pun dah berakhir. Konon-konon pemaju cakap nak siap Oktober tahun lepas lah konon. Lepas tu selepas satu masa tempoh sampai sekarang pun tak siap-siap dan tak nampak bayang nak siap. Dan masalah dia adalah kita tak nampak pun usaha. Macam bila dekat residensi hektar tu, bila kita tengok memang banyak lah, macam sikit sangat-sangat pekerja. Kita boleh tengok lah pekerja pakai plakat lah ke apa kan. Kita tengok macam benda tu tak bergerak. Mungkin ada tak sampai berapa orang, ada 2000 unit, rasa tak sampai 100 orang pun dekat situ. So macam bila kita mula-mula kan, bila kita minta report, dia bagi report budak sekolah. Report tu memang report macam budak sekolah lah, satu muka surat je cakap berapa peratus yang nonsense. And then bila kita minta report detail, dia bagi siap gambar-gambar semua. Konon-konon ada timestamp dekat gambar tu. Tapi masalahnya gambar-gambar tu sangat mencurigakan. Walaupun dia bagi tiap-tiap bulan, itu pun lepas diminta banyak kali. Saya rasa sampai dah macam tiap-tiap bulan dah balas dah nak hadap report tu. Kenapa? Sebab gambar semua mencurigakan dengan kita boleh tengok lah orang pakai baju yang sama, topi yang sama, menghadap pintu yang sama berapa bulan. Cuma mungkin dia ambil daripada angle yang berbeza kan. Gambar-gambar tu memang sangat mencurigakan tau. Macam entah tak tahulah main tukar-tukar timestamp ke, sebab sekarang ni kan benda semua boleh edit kan. So sangat tak meyakinkan. Mungkin macam dalam beberapa bulan pun yang naik persen tu 5% je. So masih tak nampak bayang dekat residensi hektar. Macam sekadar supaya projek ni tak dinamakan projek terbengkalai. So adalah pergerakan siput. Tak tahulah siput pun laju lagi agaknya sebab dia bergerak juga. So tak tahu sampai bila. So walaupun kerajaan dah bagi 1 bilion untuk memulihkan projek terbengkalai, tapi kalau taktik-taktik yang macam ni digunakan, so takkan selesai. Saya tak pastilah bila projek ni betul-betul terbengkalai baru jadi macam ni. So macam biasa dah, kita dah lah tak dapat penjelasan apa-apa daripada pemaju. Lepas tu kadang-kadang macam ada yang pergi tak dibenarkan masuk dekat syarikat pemaju tu. Lepas tu ada yang kena maki, kena tengking, ada yang kena blok. So saya macam tak tahulah apa nasib residensi hektar. Macam saya sendiri dah bertahun-tahun dah 3 tahun bayar RM1,500 setiap bulan tanpa hasil. Dan banyak sangat yang depressed, dan banyak juga pembeli yang rumah dia dah kena lelong. Rumah yang tak siap-siap dah kena lelong sebab tak mampu nak bayar. Banyak yang guna kerja 3, ada yang dah meninggal, ada yang buat 2-3 kerja sampai malam, sampai sakit, sampai aksiden sebab nak tanggung 2 rumah. Sebabnya rumah yang tak siap-siap 1,500 dan juga rumah yang dah siap, rumah yang tak siap-siap dan rumah sewa pun dah 1,000 lebih. So ramai sangat yang terseksa. Macam kita kuat tak kuat je lah. So saya harap sangat pembeli-pembeli residensi hektar terus kuat. Jangan putus asa walaupun kita dah buntu, macam tak ada harapan, walaupun kita sangat penat nak mencari duit, nak mencukupkan, dan tak tahu, masih tak nampak bayang rumah kita. Tapi bertahanlah demi keluarga kita, demi anak-anak. Janganlah fikirkan benda yang bukan-bukan. Tolong terus kuat semua. Dan sama-sama kita doakan adalah sedikit dana daripada sini. Walaupun nampak macam tak ada harapan. Sebab projek kita ni macam berjalan dengan syarat supaya tak diisytiharkan terbengkalai. Tapi
tak tahu, tak nampak bayang bila nak siap. Lepas dari satu masa korang daripada 2021, sepatutnya siap kata 2022. Kemudian katanya 2023, katanya 2024. Tapi entah bila tak ada pergerakan. Tak nampak bayang. Inspira yang kat sebelah tu, yang walaupun hektar yang naik dulu, tapi banyak lagi bangunan-bangunan yang lain dah siap dah. Oh